Bacaan ikrar. Mohon juga untuk penuhkan dewan sementara kita menunggu ketibaan VVIP. Saya pandang Mr. Lu ni. Nanti Mr. Lu bagi cik ni. Okey. Nanti Mr. Lu bagi saya signal thumbs up. Okey, baiklah. Mohon para hadirin untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Siapa yang ajak sembang tu? Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Ros Piagos bin Taha, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia, diiringi barisan Div Kehormat untuk masuk ke dalam Dewan. Hadirin dimohon kekal berdiri. Hadirin sekalian, majlis perhimpunan kita pada pagi ini diteruskan dengan nyanyian lagu Negaraku, lagu Negeri Selangor dan lagu Jabatan Tenaga Manusia. Bersama
Meneruskan tertib acara perhimpunan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama melafazkan ikrar rukun negara. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Saudara Muhammad Zakwan Adha bin Abdullah untuk mengetuai lafaz ikrar. Majlis mempersilakan. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dengan berbagai-bagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas lafaz ikrar yang telah diketuai oleh Saudara Muhammad Zakwan Adha bin Abdullah, pelajar dari ETEC JTM Kampus Kuala Langat sebentar tadi. Para hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam JTM di hatiku. Yang berbahagia Datuk Rospi Agus bin Taha, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia. Yang berusaha Teknologis Abdul Halim bin Ali Muhammad, Pengarah Bahagian Pembangunan Kemahiran, Ibu Pejabat Jabatan Tenaga Manusia. Yang berusaha Teknologis Yuslan bin Yasuk, Pengarah ETEC JTM Kampus Kuala Langat. Barisan Pengarah ETEC JTM, Pengarah-pengarah bahagian, para pegawai, kaki tangan, para pelajar dan warga kerja JTM yang dirahmati Allah sekalian. Selamat datang ke Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan Tenaga Manusia bagi bulan April tahun 2026. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berhimpun di ETEC JTM Kampus Kuala Langat pada pagi ini. Bagi menambah keberkatan perhimpunan kita pada pagi yang mulia ini, marilah kita mendadah tangan mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Syahril bin Jaafar, pelajar ETEC JTM Kampus Kuala Langat. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan Majlis Perhimpunan Jabatan Tenaga Manusia bulan April tahun 2026 pada pagi ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda,
ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendapati cabaran berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Syahril bin Jaafar di atas bacaan doa sebentar tadi. Yang berbahagia Datuk serta hadirin sekalian, setiap perancangan yang dilaksana, setiap kejayaan yang dicapai dan setiap perubahan yang berlaku adalah hasil usaha bersama seluruh warga Jabatan Tenaga Manusia. Tayangan yang bakal dipersembahkan sebentar lagi bukan sekadar paparan aktiviti tetapi cerminan komitmen, dedikasi dan semangat kerja berpasukan yang menjadi nadi kekuatan Jabatan Tenaga Manusia. Kejayaan setiap aktiviti juga ditunjangi oleh seluruh warga JTM. Maka jabatan ini turut mengalu-alukan kehadiran pegawai-pegawai baharu dan merakamkan penghargaan kepada pegawai yang bertukar penempatan sepanjang bulan April 2026. Dengan itu, marilah kita saksikan bingkisan video rangkuman aktiviti dan perkhidmatan yang telah disediakan. Langkah digerak tekad membara, JTM megah berdiri teguh, memacu insan ke puncak jaya. Ilmu disulam penuh dedikasi, kemahiran diasah tanpa henti, tangan yang cekal hati berani, membina masa depan generasi. Dari bengkel hingga ke menara, kita satukan cita dan usaha, setia berkhidmat demi negara, menjunjung
Berdayung sampan ke Semenanjung, hendak membeli tikalah rotan. Budi dikenang, bakti disanjung, kekal subur dalam ingatan. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan menjemput teknologis Azmi Rahman bin Mat Zuini, mantan pengarah EdTech JTM Kampus Sandakan yang diraikan pada hari ini untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berpantun dulu ya. Datuk Rospi Agus pergi Kundasang membeli kubis. Terima kasih kepada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Dan tak lupa saya ucapkan selamat Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Yang berbahagia Ketua Pengarah JTM Datuk Rospi Agus bin Taha, yang berusaha Timbalan Ketua Pengarah JTM Dr. Aruna ada ke? Dr. Aruna, pengarah-pengarah bahagian dan pengarah-pengarah EdTech JTM kampus, seluruh kampus ya. Dan seterusnya warga JTM sama ada bersemuka ataupun yang online. Terakhir sekali salam kepada warga EdTech JTM kampus Sandakan ya. Harap adalah bersama kita pada hari ini. So agak gugup jugalah sebab mula jadi YB ni pertama kali berdepan dan bercakap depan orang macam ni kan. Sebelum ni biasa ya, tapi tak apa. Dan saya pun tak berapa sihat hari ini. So okeylah. Terima kasih saya ucapkan kepada JTM kerana menjemput saya ya ke perhimpunan bulanan JTM dan beri laluan untuk bertitah sepatah dua kata semenjak saya jadi YB ni. Bukan yang berhormat tapi adalah yang besar sebenarnya. Ya. So saya ingin mengimbau sikitlah. Dulu masa saya nak pergi Borneo macam malas-malas, macam risau, bosan. Tapi bila dah duduk lama di sana saya rasa enjoy sebenarnya. Di Sabah enjoy. Macam-macam saya boleh buat, especially hiking. Dan Datuk pun teruja, dia kata dia nak join sekali. Tapi dia hantar saya di tim pohon sajalah. Dia tak sampai ke atas sebenarnya. Ya? InsyaAllah. Cik Alim pun dia nak juga tu sebenarnya. So, tapi bila saya balik sini, ya, baru-baru ni lah, sejak jadi YB 15 hari bulan itu, saya jadi macam rimas sikit. Sebab apa? Yang pertama sekali, card touch and go mesti ada dalam kereta. Kalau tak, kita tak boleh nak pergi ke mana-mana, susah. Di Sabah tak perlu. Jadi siapa-siapa yang teringin pergi Sabah, pergilah. Pergi Borneo, pergilah. Apa nak susah? Touch and go tak perlu. Yang kedua, kereta laju-laju di sini. Saya kata, mana satu nak ikut? Dah lah tak tahu jalan, guna Waze kan ataupun Google Map. Di sana jangan risau. Slow-slow je. Dia orang sopan-sopan. Jadi saya galakkan pergilah sana. Jangan risau. Yang ketiga, parking. Jangan susah hati. Sana banyak parking. Tepi-tepi jalan pun banyak parking. Saya baru sebulan duduk sini, dah 2 kali kena denda. Sebulan. Kan? Ada pula rupanya flexi parking di Selangor ni. Barulah saya tahu. Itulah. Jadi saya galakkan, pergilah ke sana. Jangan risau. Enjoy. Gunung Kinabalu menanti anda semua sebenarnya. Ya? Yang akhir sekali, jalan tak jam, relax. Di sini jalan mak oi, nampak aja jalan 15 km tapi 40 minit sampai. Baru ni saya pergi ke pergi ke berapa minit saya dibagi masa? Tak apa.
setengah jam pun tak apa. Dia dah mula hilang apa ni dia mau 1 jam kan. So saya takut jalan jam daripada Selayang, saya tinggal di Selayang ke Shah Alam, perjalanan cuma saya tengok awal 40 minit tapi jadi 1 jam lebih, dekat 2 jam. So itu yang saya takut, datang sini saya takut lewat. Akhirnya saya menginap juga di sini semalam. Terpaksa. Kan, takut tak sampai. Itu ya. Jadi di Sabah tak ada jam, jangan risau. Saya galakkan you all pergilah sana. Ya. Sarawak saya tak tahu. Nanti Sarawak mungkin Dr. Mustal mesti cerita, kan? Insya-Allah. So okeylah, itu di segi makna manfaat di antara perbandingan dua keadaan di antara Borneo dengan di Sabah lah, saya boleh cerita di Sabah dengan di sini, ya. Okey. Sebenarnya sepanjang 2 tahun saya jadi pengarah high-tech JTM Kampus Sandakan ni, macam saya rasa tak ada apa-apa pun ya, yang saya buat di sana. Dan saya lebih kejar kepada sekitaran di sana. Saya minta maaf lah Datuk sebab di sana saya banyak menebang pokok. Datuk suruh jangan tebang pokok. Saya tebang pokok. Tapi saya tebang pokok ni yang boleh yang merosakkan bangunan. Contoh merosakkan longkang, lepas tu tepi bangunan tu, pagar pun. Itu memang saya dah cuba usahakan untuk lupuskan supaya tidak merebak dan merosakkan bangunan, struktur bangunan. Tapi insya-Allah saya dah ganti lebih 50 pokok ya. Walaupun saya lupus tapi saya ganti 50 pokok. Tapi pokok yang kecil lah, pokok kasturi, limau kasturi, pokok limau pokok kedundung, gitu je lah. Tak ada pokok yang besar-besar kan. Jadilah. So yang lain-lain tu saya cuba usahakan yang di segi sekitaran untuk memastikan bangunan-bangunan tu banyak yang tempat simpanan barang-barang lusuh tu, saya cuba usahakan gitu. Yang lain-lain saya macam tak nampak. Cuma yang saya nampak di Sandakan akan dijadikan pusat khusus untuk Tibet Tahfiz. Terima kasih kepada Attack Selanda kerana kita buat benchmarking di sana. Itu yang aktiviti untuk semasa saya besar, setelah saya besar ini saya pun tak berapa fikir sangat lagi. Tapi setakat ni minggu lepas ada kawan saya offer kepada saya untuk joint venture kan, buat kebun. Ini salah satu teruja kepada di Attack JTM Campus Kangar. Dia buat IoT untuk pertanian. Tapi sebelum ni pun saya memang suka duduk di kebun, menyangkul-nyangkul. So mungkin itu saya akan cuba usulkan peringkat awal lah. Dan besok mungkin saya akan pergi ke tempat tu, ada 3 ekar ya, insya-Allah. Jadi doakanlah moga saya berjaya. Dan saya buat ni bukan untuk orang kata sumber pendapatan sangat, tapi untuk untuk ada aktiviti sebenarnya, aktiviti supaya tak adalah kita duduk saja nanti jadi masalah, kan? So ayah sekali, saya tak nak bercakap panjang, nanti saya terambil masa untuk Datuk berucap pula ya. So saya ucapkan terima kasihlah kepada semua warga JTM kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk memimpin kampus Sandakan ya. Dan sepanjang saya di kampus Sandakan, semua pengarah-pengarah warga JTM, Datuk, KP, ya, TKP memberi kerjasama saya, dan saya ucapkan jutaan terima kasih. Dan segala apa yang dicurahkan saya akan kenang hingga sepanjang hayat lah. Akhir sekali saya mohon keampunan dan kemaafan lah sekiranya ada khilaf yang saya telah lakukan sepanjang saya berkhidmat di Attack JTM Campus Sandakan ya. Dan akhir sekali saya mohon doalah kepada semua warga JTM supaya saya ni diberi kesihatan yang mantap dan orang kata
lebih kuat beribadat. Jangan doakan saya semoga tambah satu lagi Saya tak nak lah. Kan jadi bahaya pula, menambahkan kerja pula. So apapun itulah dia. Saya minta saya batin dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat bersara kepada teknologis Haji Azmi Rahman bin Mat Zuini. Duduk sekawan si burung unta tepi keramat di waktu malam. Padamu Tuan kami meminta kata amanat pembuka kalam. Seterusnya majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Rospi Agus bin Taha, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia untuk menyampaikan amanat dan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam JTM di hatiku. Pergi ke pekan membeli ketupat, singgah sebentar membeli selasih. Syawal diraikan, hati kena sihat, jiwa sejahtera, kerja pun bersih. Jangan tepuk dulu, banyak ni, ada 5 pantun nama. Bunga melur di tepi perigi, harumnya sampai ke halaman desa. Jika emosi dijaga rapi, kerja tersusun, hidup pun sejahtera. Pagi Syawal memasang pelita, anak bermain di laman rumah. BDR dulu banyak cerita, disiplin diuji walaupun di rumah. Petang redup di hujung taman, burung pulang ke sarang lama. Lampu dipadam tanda beriman, jimatkan tenaga budaya bersama. Kuih bahulu di dalam dulang, air sirap manis terasa. Jaga emosi sepanjang waktu siang, tenaga dijimat, organisasi diperkasa. Tuan-tuan dan puan-puan, biasanya saya berkongsi tentang cerita-cerita pedoman dan teladan. Hari ini saya terpanggil untuk berpantun yang ada kaitan dengan himpunan kita pada pagi ini. Saya mengalu-alukan kehadiran semua pengurusan tertinggi, pengurusan dan barisan kepimpinan ATAC seluruh Malaysia, sama ada yang hadir secara bersemuka ataupun yang hadir dalam talian. Alhamdulillah, perhimpunan pada pagi ini cukup bermakna sebab ianya dilaksanakan di kampus Kuala Langat. Tahniah dan terima kasih kepada kepimpinan Kuala Langat dan warga. Pada kali ini kita memilih Kuala Langat bukan disebabkan oleh dekat dengan ibu pejabat. Tapi Kuala Langat ini akan menjadi salah satu kampus yang akan melaksanakan istiadat convocation kita pada tahun ini. Saya menggambarkan Kuala Langat ini akan jadi meriah sebagaimana nama JTM yang M akhir itu meriah pada majlis konvo. Kali ini konvo kita bukan hanya di kalangan pelajar-pelajar graduan sepenuh masa,
Tapi kita jemput juga graduan-graduan lepasan khusus-khusus jangka pendek bagi memeriahkan lagi suasana, di samping kita mempromosikan EdTech di kalangan industri. Kalau tak silap saya ada 6 kampus yang terpilih untuk menjadi tuan rumah kepada istiadat convocation kita pada tahun ini. Begitu hampir tarikhnya, saya harap persediaan telah dibuat dengan rapi. Satu cabaran besar kepada kampus-kampus yang saya dimaklumkan telah pun melaksanakan program majlis convocation ini sebelum-sebelum ini, semasa COVID. Tidak ada sebab kenapa kita tak boleh laksanakan perkara yang sama dalam volume yang lebih besar dan dalam kemeriahan yang lebih tinggi. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga JTM yang saya kasih sekalian. Walaupun kita menerima arahan supaya tidak melaksanakan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri, tapi kita secara kreatif kita telah menjadikan perhimpunan bulanan ini seolah-olah majlis Hari Raya Aidilfitri. Perhimpunan tapi pakai baju raya. Budaya jugalah kan. Cuma kali ini kita tak melibatkan jemputan-jemputan daripada luar untuk mengelakkan isu-isu sensitiviti dan kepekaan cakna kepada arahan kerajaan. Kita akur pada arahan kerajaan. Hari ini saya membawa tema yang agak sesuai dengan senario persekitaran sekarang. Tema perhimpunan kita pada bulan ini ialah kesejahteraan mental. Ramai yang tersenyum sama ada mempunyai ciri-ciri itu ataupun sinis bahawa mereka ini adalah golongan yang kebal emosi mental. Kesejahteraan mental, masalah atau isu mental berlaku di mana-mana. Kita tak dapat elak. Yang membezakan seseorang dengan seorang yang lain adalah degree ataupun tahap emosi ataupun kecelaruan mental. Semua ada isu, semua ada masalah mental. Cuma sejauh mana dia punya tahap serius mental itu dan sejauh manakah masing-masing individu ni boleh mendepani isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan mental. Kesihatan atau kesejahteraan mental menjadi semakin penting dalam dunia kerja kita masa kini. Jika dahulu kita banyak berbicara tentang KPI, output, outcome, impact, pencapaian-pencapaian fizikal dan sebagainya. Hari ini saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan kepada isu yang semakin menjadi kronik, iaitu berkaitan dengan kesihatan dan kesejahteraan mental. Ia banyak bergantung kepada kesejahteraan emosi dan kestabilan mental warga JTM keseluruhannya. Sempena dengan sambutan Aidilfitri, bila cakap pasal Aidilfitri, ia mengajar kita tentang kembali kepada fitrah. Fitrah manusia bukan sekadar bekerja, mengejar kejayaan, mengukur prestasi, mencapai pelbagai kejayaan. Tapi fitrah manusia ini juga turut menekankan tentang keseimbangan hidup. Work-life balance. Antara kerja dengan keluarga. Antara tanggungjawab dengan waktu rehat. Antara tanggungjawab dengan waktu rehat dan ada tekanan dengan ketenangan. Kena ada seimbang.
Sebab itu mula-mula saya masuk JTM, saya bawa cerita pasal bola kaca, bola getah. Kalau masing-masing masih ingatlah analogi itu. Saya tekankan tentang keseimbangan antara kerja dengan tanggungjawab. Kena ada keseimbangan, balance. Dalam konteks kerja, kita perlu mewujudkan budaya kerja yang sihat. Saya nak tekankan kepada semua pengarah bahagian maupun pengarah kampus untuk benar-benar menghayati tips-tips yang dikemukakan oleh para scholars, pakar-pakar rujuk yang berkaitan dengan kesihatan mental. Yang pertama, elakkan budaya kerja yang terlalu menekan. Kerja ni sama semua. Semua kerja berat, semua kerja susah. Tapi bagaimana kita melakukan kerja itu membezakan antara kita dengan yang lain. Saya tak nak dengar ada pihak-pihak tertentu di kalangan kumpulan sokongan contohnya menyuarakan rasa tertekan bekerja dengan bos-bos yang ada sekarang. Kalau itu berlaku, kita terpaksa melakukan beberapa pendekatan yang kadang-kadangnya agak drastik. Kita sanggup korbankan satu pegawai yang hebat, cemerlang, prestasi tinggi dan berpotensi semata-mata untuk menjaga beratus lagi warga yang patut kita selamatkan. Ini bukan amaran, tapi telah pun dilaksanakan dalam kerja kita seharian. Yang kedua, hormati waktu rehat dan waktu keluarga. Sebaik yang mungkin, seboleh yang mungkin, kalau tak ada isu-isu yang kritikal, jangan WhatsApp atau call pegawai-pegawai waktu lepas pejabat. Kalau tak ada yang kritikal. Sekali-sekali okey. Waktu terdesak okey. Tapi waktu-waktu biasa nak tanya dah masak untuk besok sarapan pagi ke, tak payah. Yang penting-penting saja. Jadi saya melarang mana-mana pengarah ataupun timbalan pengarah, ketua-ketua jabatan menggunakan WhatsApp ataupun apa-apa media, mass media, media sosial untuk menghubungi warga ketika waktu lepas pejabat, lebih-lebih lagi cuti-cuti hujung minggu. Bagi membenarkan warga kita bersama-sama dengan keluarga dan insan tersayang, di samping melakukan kerja-kerja yang lebih manfaat di luar sana, termasuklah dalam komuniti setempat, kejiranan, sekolah dan sebagainya. Saya risau bila setiap kali mesyuarat PIBG di sekolah-sekolah, tak ramai pegawai kerajaan yang hadir. Mesyuarat PIBG di sekolah-sekolah itu untuk membincangkan tentang kelangsungan kejayaan anak-anak kita kat sekolah. Tapi mak bapak sendiri tak hadir. Yang banyak tak hadirnya pegawai kerajaan. Sebab apa? Sibuk bermesyuarat dan sebagainya. Jawatan ni boleh hilang bila-bila masa. Anak-anak kita ni masa depan kita, perlu dijaga. Yang ketiga, amalkan komunikasi yang berhemah dan saling menyokong. Memanglah namanya pengarah, tapi sampai bila janganlah asyik mengarah saja. Seorang pemimpin yang baik, kita buat sama-sama. Bukan arahkan orang buat, tapi kita buat sama-sama sesuai dengan slogan yang kita selalu bawa. Kalau nak berjalan cepat, kita jalan sorang-sorang. Kalau nak jalan jauh, kita jalan ramai-ramai. Komunikasi penting. Tak salah kalau mana-mana pengarah nak buat kursus yang berkaitan dengan komunikasi berkesan. Kita pandai bercakap,
Tapi sejauh mana apa kita cakap tu sampai kepada pendengar. Itu penting. Kat mana nak letak dia punya stres, kat mana nak berhenti, kat mana ada pause, kat mana ada penekanan, kat mana kena ada unsur-unsur seimbangan. Komunikasi sangat penting. Saya galakkan pengarah-pengarah untuk adakan kursus-kursus yang berkaitan dengan komunikasi berkesan dan berhemah ketika berkomunikasi. Ada setengah orang boleh terima dalam keadaan yang tertekan, marah, tapi ada banyak pihak yang tak boleh terima marah, cacian, apatah lagi penghinaan. Nanti dalam kursus-kursus itu, tuan-tuan akan didahkan tentang teknik-teknik. Saya salah seorang penceramah teknik komunikasi berkesan. Saya ada setahun lagi dalam perkhidmatan. Faham-faham lah kan? Bagi mengisi masa lapang, free of charge, kalau siapa yang memerlukan. Yang keempat, berani mendapatkan bantuan jika terdapat tekanan emosi. Ni tak ramai yang buat. Sebab persepsi kita, siapa yang pergi jumpa kaunseling tu, orang ni akan dicap sebagai ada masalah mental. Apatah lagi kalau jumpa pakar-pakar psikologi, akan dicap sebagai ada masalah mental. Quote in quote, gila lah. Tapi sekarang pakar-pakar kaunseling psikologi menjadikan sebagai satu bisnes. Sebab setiap orang akan mencari peluang untuk mendapatkan nasihat daripada pakar-pakar psikologi, walaupun dia berada dalam kedudukan yang berprestasi tinggi. Sentiasa ada usaha untuk penambahbaikan berterusan, kaizen. Tuan-tuan dan puan, kita pernah melalui fasa BDR, betul? Ketika itu negara kita dan dunia dilanda dengan COVID, penyakit COVID yang tak pernah berlaku sebelum-sebelum ini. Ketika itu kita panik. Banyak usaha-usaha yang kita lakukan berdasarkan kepada combat firefighting. BDR ketika itu bekerja dari rumah, dicop dengan pelbagai nama. Ada yang kata baring, duduk, rehat. BDR. Ada juga yang kaitkan dengan fenomena mesyuarat online. Dia kata, walaupun talian terputus-putus, cintaku tetap berpanjangan. Idea tu timbul ketika kita dalam keadaan tertekan. Idea dia bagus. Namun hakikatnya, tempoh tersebut banyak mengajar kita tentang flexibility, disiplinkan diri dan pengurusan stres. Kalau dahulu kita kata kalau meja kita bersih itu orang ni tak ada kerja. Rupanya ketika kita buat BDR, meja kita bukan saja bersih, langsung tak ada orang. Kerja masih berjalan. Flexibility. Fleksibel. Jadi bos-bos yang ada kat depan saya ni kena fikirkan kaedah-kaedah fleksibel. Output tetap terjaga, KPI tetap tercapai, kesejahteraan warga masih lagi dipertimbangkan. Di sini kita diajar tentang disiplinkan diri. Tak ada orang jaga kat rumah kita. Tak ada BKP akan tengok siapa buat kerja, siapa tak buat kerja. Namun kita kena akur bahawa kadang-kadang kita ni tergelincir. Jangan ada mana-mana pihak yang pergi jalan-jalan, makan angin, shopping di pusat-pusat beli belah mana-mana ataupun bercuti di mana-mana ketika BDR. BDR ni maksudnya bekerja dari rumah, duduk kat rumah tapi buat kerja. Sebab itu kita ada aplikasi SpotMe, sekadar untuk melapor.
kalau berlaku sesuatu. Termasuklah kalau berlaku sesuatu yang bencana, masalah kesihatan, kita dapat tahu perkembangan rakan-rakan kita di rumah. Kalau pejabat senang, nampak ada orang tak sihat, kita panggil ambulan balik. Tapi kalau kat rumah, kita tak nampak rakan-rakan kita. Itu pentingnya Spot Me itu untuk melaporkan. BDR memberi kita satu pengajaran penting, bahawa keseimbangan kerja dan kehidupan itu boleh dirancang sebenarnya. Bukan semestinya tiap-tiap hari datang kerja, Sabtu Ahad pun datang kerja untuk kita jadi produktif. Tak semestinya. Kita boleh rancang. Namun dalam masa yang sama, ia juga membuka cabaran baharu. Antaranya keletihan digital. Penat mata tengok laptop. Sebab memang ada kesan saintifik. Kesan bila lama sangat tengok laptop. Akhirnya orang komplain, asyik tengok laptop je buatkan kita stres dan sebagainya. Tapi sebelum ni dia main game 24 jam, orang tak komplain pun. Ada je orang gunakan kesempatan untuk condemn tindakan. Maka dalam norma kerja kita hari ini, sama ada di pejabat ataupun secara hybrid ataupun duduk di rumah, sama ada kita ada jalur tertentu ataupun tidak, kita mesti lebih peka terhadap kesihatan mental diri dan rakan sekerja. Jangan terlampau bogged down duduk depan laptop berjam-jam hingga menjejaskan kesihatan. Ada waktu kita rehat, bangun sekejap untuk pergi berehat. Minum air, dapatkan minuman-minuman yang kita gemari, snack ada, kuih raya masih ada, walaupun tinggal sedak-sedak je kan. Itu yang sedap tu, yang hujung-hujung tu. Selain menjaga kesihatan mental, saya ingin mengaitkan tema kita pada hari ini dengan satu lagi tanggungjawab kita bersama, iaitu penjimatan tenaga dan pengurusan sumber secara berhemah. Mengapa penjimatan tenaga relevan dengan kesihatan mental? Kenapa? Kerana persekitaran kerja yang selesa, lestari, memberi kesan langsung kepada emosi dan produktiviti. Pejabat yang terlalu panas ataupun terlalu sejuk, pencahayaan yang tidak cukup, penggunaan peralatan kawalan yang berbentuk sensitif, semuanya memberi kesan kepada fizikal dan mental kita. So sila berhemah dalam penggunaan gadget dan teknologi. Justru saya menyeru warga JTM yang saya kasih sekalian untuk menyahut seruan kerajaan untuk penjimatan tenaga. Yang pertama, tutup lampu atau penghawa dingin apabila tidak digunakan. Yang kedua, gunakan kemudahan pejabat secara optimum. Yang ketiga, amalkan budaya kerja tanpa pembaziran. Kita pernah buat benda-benda dulu, tak mustahil kita untuk buat lagi dan kita dapat dia punya kesan. Memang terbukti beri manfaat kepada kita. Yang terakhir, rancang mesyuarat supaya ianya dapat dijalankan secara efisien dan efektif. Elakkan mesyuarat yang terlalu panjang dan tidak fokus. 2-3 jam mesyuarat, satu apa pun tak dapat. Tak ada keputusan sebab masing-masing tak berani untuk buat keputusan. Saya puji Kuala Langat hari ini. Tahniah Kuala Langat. Masa saya datang mula-mula dahulu, saya kata bila nak turunkan nama ILP Kuala Langat tu, nak tukar kepada EdTech Kuala Langat. Semalam saya nampak masih lagi namanya ILP Kuala Langat di depan pintu masuk. Tuan-tuan hari ini masuk, perasan tak? Sudah berjenama baru dengan reka cipta yang canggih.
Kita boleh buat sebenarnya. Kita boleh buat kalau kita nak buat. Just a matter of masa saja akan menentukan. Penjimatan tenaga bukan sekadar soal nak kurangkan bil elektrik. Ia adalah soal disiplin, tanggungjawab dan keprihatinan terhadap organisasi dan alam sekitar. Tak lama lagi kita akan gerak gempur penggunaan solar di semua kampus. Semua kampus akan menggunakan teknologi solar yang akan dipasang zero cost to the government. Langsung tak ada kos wang ringgit pada government. Kita cuma bayar bil elektrik saja dengan kadar yang lebih murah berbanding dengan kadar TNB sekarang. Malah kita dapat gunakan penjimatan dan penggunaan tenaga cekap dan mesra alam. Organisasi ini cekap mengurus sumber. Organisasi yang cekap mengurus sumber biasanya juga organisasi yang teratur dan kurang tekanan dalaman. Warga JTM yang saya hormati sekalian, sempena IDPT ini marilah kita pertamanya saling bermaafan dan membina semula hubungan kerja yang mungkin pernah renggang. Biasalah dalam kerjaan kita kadang-kadang ada waktu-waktunya kita bercanggah dan sebagainya. Dapatkan semula ukhuwah. Yang kedua, kurangkan budaya menyalahkan. Macam bangau, bangau. Sampai bila pun tak habis. Bangau salahkan itu, salahkan ni, akhirnya tak ada siapa yang disalahkan. Kurangkan budaya menyalahkan, sebaliknya tingkatkan usaha untuk saling sokong menyokong. Sokong rakan-rakan kita untuk terus naik ke hadapan. Pengarah-pengarah mungkin satu hari nanti ada di kalangan subordinate kita ni akan naik lebih laju daripada kita. Tugas kita ialah melahirkan lebih ramai pemimpin. Leaders born another leaders. Yang terakhir, jika tempat kerja kita dan ruang kerja kita selamat, bukan saja kita selamat dari segi fizikal, tetapi juga kita akan selamat sejahtera dari segi emosi. Ingatlah, organisasi yang kuat bukan hanya kerana sistemnya, tetapi kerana jiwa semangat orang warga di dalamnya. Akhir kata, jagalah kesihatan mental sebagaimana kita menjaga kesihatan fizikal kita. Rehat apabila perlu, bercuti apabila wajar, berbincang apabila terbeban. Kita bukan mesin, kita bukan komputer, kita manusia yang memerlukan masa dan ruang untuk keseimbangan. Saya ucapkan tahniah kepada Tuan Haji Azmi atas persaraan. Saya akan menyusul tak lama lagi, insya-Allah, sama-sama kita berkebun. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Semoga Syawal ini membawa ketenangan jiwa, kekuatan semangat dan keberkatan dalam setiap amanah yang kita pikul. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk dimohon kekal di atas pentas bagi penyampaian cenderamata dan sijil. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk di atas ucapan yang sangat bermakna untuk kita semua warga JTM. Warga JTM yang dihormati, acara diteruskan dengan sesi penyampaian cenderamata dan sijil. Bagi menyempurnakan acara, majlis menjemput Teknologis Abdul Halim bin Ali Muhammad untuk naik ke pentas bagi mengiringi Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Sebagai tanda ingatan tulus ikhlas, majlis mempersilakan penerima yang pertama, iaitu bagi penyampaian cenderamata pesara, dipersilakan Teknologis Haji Azmi Rahman bin Mat Zuini
mantan pengarah Attack JTM Kampus Sandakan. Hadirin, sebagai simbolik peralihan ke fasa baharu kehidupan bagi pegawai kita yang diraikan, dipersilakan Teknologis Haji Azmi untuk memotong kek yang telah disediakan oleh Jabatan Tenaga Manusia. Setiap penat lelahmu menjadi sejarah yang kami hargai selamanya. Tahniah dan selamat bersara kepada Teknologis Haji Azmi Rahman. Dipersilakan untuk mengambil tempat duduk. Seterusnya, syabas serta tahniah diucapkan kepada Attack JTM yang telah menunjukkan kecemerlangan dalam melaksanakan pembayaran bil kurang daripada 7 hari sepanjang tahun 2025. Sijil yang bakal disampaikan sebentar lagi adalah pengiktirafan rasmi terhadap usaha, dedikasi dan prestasi cemerlang yang telah dicapai. Diumumkan Attack JTM yang cemerlang dalam pembayaran bil kurang daripada 7 hari bagi tahun 2025. Dipersilakan Attack JTM Kampus Kulim. Dipersilakan pengarah Attack JTM Kampus Kulim untuk menerima sijil penerima anugerah, kemudian dimohon untuk terus berada di atas pentas. Seterusnya dipersilakan dari Attack JTM Kampus Kemaman. Seterusnya dipersilakan Attack JTM Kampus Bintulu. Dipersilakan juga dari Attack JTM Kampus Taiping. Seterusnya dijemput dari Attack JTM Kepala Batas.
Seterusnya dijemput dari Attack JTM Kampus Kota Baru. Seterusnya dipersilakan Attack JTM Kampus Miri. Seterusnya dipersilakan Attack JTM Kampus Pasir Gudang. Seterusnya dipersilakan tuan rumah Attack JTM Kampus Kuala Langat. Juga dipersilakan Attack JTM Kampus Tangkap. Seterusnya Attack JTM Kampus Jitra. Diteruskan Attack JTM Kampus Ipoh. Attack JTM Kampus Kuantan. Bangkit era baru, masa untuk berubah. JTM melangkah. Seterusnya Attack JTM Kampus Marang. Attack JTM Kampus Kanga. Diteruskan Attack JTM Kampus Nibong Tebal. Attack JTM Kampus Kota Samarahan. Attack JTM Kampus Sandakan. Dan yang terakhir Attack JTM Kampus Serian.
Mohon yang berbahagia Datuk dan penerima-penerima anugerah bersedia bagi sesi fotografi ringkas. Penerima-penerima dipersilakan kembali ke tempat duduk. Oh, gambar depan. Oh, okey. Cak Lim tak naik? Ha? Tak payah jemput Cak Lim ke? Okey. Hadirin yang dihormati, untuk makluman, kursus jurulatih utama JU Kewangan ATEC JTM telah diadakan pada 9 hingga 10 Februari 2026 bertempat di bahagian pengurusan teknologi maklumat BPTM Jabatan Akauntan Negara Malaysia. Kursus ini telah disertai oleh 26 orang pegawai yang terlibat dalam pengurusan sistem iPayment di ATEC JTM. Bagi penerima sijil jurulatih utama kewangan ATEC JTM tahun 2026 bagi pengurusan sistem iPayment, dipersilakan Ainun Azliza binti Ishak dari kampus Perai. Aslinah binti Aldan dari kampus Sandakan. Dayana Hanim binti Nur Hakim dari kampus Pedas. Dazuraini binti Daud dari kampus Pasir Gudang. Hazikah binti Hussein dari kampus Batu Pahat. Linawati binti Rozikin dari kampus Marang.
Liza binti Liun dari kampus Labuan. Mary Meredith Masnas Samsudin dari kampus Kota Kinabalu. Muhammad Azian Elias Sufyan bin Abu Yazid Elias Osman dari kampus Bukit Katil. Nur Hasnida binti Mansur dari kampus Tangkak. Dipersilakan Nur Azila binti A. Kariri dari kampus Ipoh. Seterusnya Nur Afiza binti Raawang dari kampus Miri. Seterusnya Nur Syahida binti Harun dari JMTI. Dipersilakan Razali bin Ibrahim dari kampus Kuala Langat. Dipersilakan Siti Farhana binti Fatwan dari kampus Kuantan. Seterusnya Suryani binti Ramli dari kampus Kepala Batas. Dipersilakan Umi Selamah binti Abdul Rashid dari kampus Kuala Lumpur. Seterusnya Zafira Aimi binti Muhammad Zaki dari kampus Kuala Terengganu. Dan Zaliha binti Awal dari kampus Selandar. Yang berbahagia Datuk dan penerima-penerima dipersilakan kembali ke tempat duduk. Hadirin sekalian, bagi mengabadikan memori bagi perhimpunan bulanan JTM bulan April 2026, marilah kita bersedia bagi sesi fotografi ringkas bersama Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia.
Hadirin sekalian, dengan tamatnya sesi bergambar sebentar tadi, tamatlah sudah Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan Tenaga Manusia bagi bulan April tahun 2026 pada pagi ini. Sedikit pengumuman, Wakil Kampus Attack